Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, yang pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sedang menonton podcast On Air Jaib. Maafkan saya, podcast Jaib On Air di channel YouTube Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi kepada semua yang sedang menonton, yang belum subscribe, tekanlah sikit tekanlah sikit subscribe dan like kita punya podcast, insya-Allah. Dan di ruangan komen boleh kita persilakan untuk tuan-tuan yang sedang menonton untuk komen di ruangan komen. Mungkin nak tanya soalan ke yang di bawah tu komen tu boleh tanya soalan, boleh bagi cadangan, insya-Allah. Dan soalan-soalan tu nanti kita akan jawab di next episode podcast Jaib On Air, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sedang menonton podcast Jaib On Air. Sebelum saya pergi kepada tetamu kita, sedikit info kepada semua yang sedang menonton. Saya nak bagi info sikit berkaitan dengan podcast Jaib On Air ni. Adalah satu podcast kita menerangkan lidah daripada Jaib kepada orang di luar sana. Jadi mungkin sebahagian orang kena gitu je orang kata kan. Mungkin dia Jaib ni dia pernah dengar nama lah, Jabatan Agama Islam Pahang, dia tahu nama tu. Tapi kadang-kadang dia rasa macam sikit je dia punya function dia, mungkin macam tu. Ataupun dia kata Jaib ni buat apa sebenarnya. Jadi dalam podcast Jaib On Air ni, kita akan menerangkan sepenuhnya apa yang kita buat di Jaib, apa yang masyarakat boleh manfaat dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Maka kita adakan podcast Jaib On Air. Dan untuk makluman semua, kita akan bersiaran pada setiap hari Khamis jam 9 malam. Duduk depan handphone, depan laptop tu, buka YouTube, tengok podcast Jaib On Air, insya-Allah. Itu sedikit info berkaitan dengan podcast Jaib On Air. Dan hari ni nama pun podcast, kita nak sembang-sembang je, sebab kita bukan forum pun, kita nak sembang-sembang dengan tetamu istimewa kita. Tak lain tak bukan adalah Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, Yang Hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Mak Zain. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, Man. Alhamdulillah sihat. Tapi lain sikit dah. Lain kenapa tu? Sejak lepas ada ke Kuantan ni, bicara tu dah hilang dah, logat-logat raut tu. Oh. Dia nampak macam bandar sikit. Bandar sikit. Itulah. Mungkin lupa diri. Nah. Baik tu, yang pertama terima kasih banyak sudi bersama dengan sudi jadi tetamu kepada podcast Jaib On Air ni. Kita tahu Datuk tengah sibuk tu Apa yang sibuk sangat tu? Saya mengikuti juga Datuk punya, kadang-kadang nampak posting. Apa yang sibuk sangat tu? Selain daripada kebiasaan kita dalam menghadapi acara-acara di peringkat negeri dan juga daerah, kita biasa juga untuk meneruskan acara dakwah kita kepada seluruh di negeri Pahang. Jadi sesibuk ini Datuk kita, terima kasih banyak sudi datang ke podcast Jaib On Air. Baik Tok, kita berada di segmen pertama. Segmen pertama ni Tok dinamakan sebagai segmen kenal tak? Sebab orang luar ni macam saya sebut pada awal tadi lah, mungkin dia pernah dengar nama Jaib, tapi dia tak tahu Jaib ni buat apa. Mungkin sebahagian dia tahulah kan, tapi mungkin sebahagian orang dia tak tahu secara penuh Jaib ni peranan apa, dia buat apa. Jadi soalan saya yang pertama untuk segmen yang kenal tak ni, saya nak tanya Tok lah, berapa bahagian yang ada di Jaib dan apakah peranan pada setiap bahagian tersebut? Okey, terima kasih Man. Kepada sidang penonton Jabatan Agama tu, kadang-kadang jangan keliru ya. Kebanyakan biasa kita ni Jabatan Agama pun sama, Majlis Agama pun sama. Jadi sebenarnya kita ada perbezaan. Jabatan Mufti pun sama. Kita ada berbeza antara jabatan-jabatan, ada fungsi masing-masing. Sebagaimana yang Man sebut tadi, kita di Jabatan Agama ni adalah jabatan operasi. Ya. Manakala Majlis Agama itu dia menetapkan satu dasar, juga negeri Pahang. Jadi kita Jabatan Agama mengoperasikan apa dasar yang telah diputuskan. So untuk meneruskan keseluruhan pentadbiran agama kita di negeri Pahang ini, kita telah menubuhkan di Jabatan Agama kita ada 8 bahagian dan ada satu masjid negeri. So antara yang kekuatan kita adalah yang pertama sekali, kita ada bahagian dakwah. Ini antara yang mula-mula diwujudkan bahagian dakwah. Kemudian kita ada bahagian pengurusan masjid dan surau. Menyelia, kita ada hampir lebih kurang dalam 700 buah masjid, hampir 2,000 surau.
Kemudian kita ada juga bahagian halal. Sebelum tu, saya nak macam lah boleh? Ya, ya. Saya dengar masjid berapa tadi? Masjid 700. 700 Surau 700. Surau dalam hampir 2000. 2000 dan itulah diselia oleh Jai Ya. sebab tu saya sebut Datuk yang kedua terhebat tu. Okey, baik, terus Datuk. Okay. Sorry macam lah. Okey. So kita ada bahagian halal yang akan memastikan produk bahan gunaan makanan yang diambil oleh umat Islam kita negeri Pahang ini dapat kita pastikan kehalalan dan juga thayyibannya, baiknya makanan tersebut. Kemudian kita ada juga bahagian penguatkuasaan. Ini kalau Ramadan ni geng plastik hitam. Jadi kita nak pastikan supaya umat Islam kita menghormati di bulan Ramadan ini supaya tidak ada mereka yang mengambil ruang dan peluang untuk menyebabkan pandangan masyarakat orang bukan Islam kepada agama kita. Jadi kita kuat-kuasakan tidak boleh makan di khalayak ramai. Tu okey. Dah lah sebut saya tanya tu Hari tu viral orang makan waktu live TikTok. Saya rasa kalau Datuk maklum lah itu Betul. Jadi macam mana orang tu dia tak tahu yang walaupun dia tak puasa, dia tak boleh tunjuk ke orang. Betul. Itulah yang kita rasa sedih juga di hati kita ni, umat Islam kita yang boleh buat secara live, makan dan sebagainya. Walaupun kita tahu kemungkinan ada uzur syar'i, tapi walaupun uzur syar'i pun kita kena menjaga kehormatan agama kita. Maksudnya kesalahan lah kalau makan di khalayak ramai. Walaupun dia ni tak puasa tu. Betul. Walaupun ada uzur kan. Kita tengok bagaimana orang tu kita dahulu. Kan? Manakala dia tak berpuasa tadi, dia cuba menahan diri. Uzur syar'i contohnya, dia menahan diri. Kalau dia nak makan pun dia makan akan sorok, tidak nampak dia khalayak ramai. Dalam bilik lah. Dalam bilik ke, dalam tempat yang tersembunyi. Ya. Itu untuk menjaga kemaslahatan agama kita. Itu bahagian halal, bahagian kuasa. Kita ada juga bahagian pendidikan. Kita ada 18 buah sekolah menengah agama negeri. Kita ada juga sekolah menengah agama di bawah majlis agama. Kita ada juga pondok, kita ada tahfiz. Kita ada pelbagai institusi Islam di bawah pendidikan. Dan kita ada juga bahagian penyelidikan. Ini ajaran-ajaran yang meragukan. So, jika sekiranya ada je aduan daripada masyarakat, bahagian penyelidikan akan turun untuk menyiasat. Bukan kita ambil terus contohnya tindakan, tak, kita buat siasatan dulu, penyelidikan. Andai kata ada sesuatu ajaran tadi menyeleweng daripada agama kita, ini dia bahagian penyelidikan yang akan memastikan kandungan-kandungan ataupun ucapan ataupun apa juga ceramah yang mungkin boleh kita nyatakan bahawa dia lari daripada gagasan landasan yang sebenar dalam agama Islam kita. Itu bahagian penyelidikan. Itu bahagian penyelidikan. Bermaksud kalau orang tu dia nampak satu tempat tu macam pelik lah ajaran dia ni. Curiga kan? Curiga. Dia boleh macam mana? Saluran dia boleh salurkan. Kalau kita di daerah, kita ada 14 daerah pentadbiran pejabat agama. Kalau negeri kita ada 11, ya. Kita negeri ada 11 daerah, tapi pejabat agama kita ada 14 daerah. Maksudnya pentadbiran ada agama. Maksudnya lebih? Mungkin ada satu daerah, bukan mungkin, ada satu daerah negeri ada 2 pejabat agama. Sebagai contoh, kalau kita ambil di Kuantan. Kuantan ini masyarakatnya terlalu ramai. Jadi perkhidmatan kita tidak mampu hanya satu pejabat. Alhamdulillah hari ini kita negeri dan ke bawah duit tuanku berkenan supaya diwujudkan 2 pentadbiran untuk menjaga hak-hak agama Islam kita. So kita ada Kuantan Bandaraya dan kita ada Kuantan Barat yang membantu proses pentadbiran agama Islam kita ni di Pahang. Maksudnya orang Kuantan perlu tahulah kalau dia nak kahwin. Mungkin dia nak kahwin, dia ni duduk hala-hala ke bandar, pergilah ke bandar Kuantan. Betul. Tapi kalau dia duduk Gambang, pergilah ke Jaya Gading. Di Jaya Gading. Kita ada pejabat agama kita di Jaya Gading untuk Kuantan Barat. Jadi begitu juga kalau kita di Maran, kita ada 2 pentadbiran. Satu, pejabat agama Islam daerah Maran. Kita ada juga pejabat agama Islam daerah Jengka. Jengka ini satu wilayah yang cukup besar. Ada 25 buah felda. Jadi tentunya masyarakatnya ramai. Maka kita wujudkan satu pejabat agama di Jengka. Kemudian kita pergi ke Rompin. Rompin ni antara daerah yang besar. Maka dipisahkan dengan adanya felda-felda di kawasan Muazzam Shah. Jadi negeri bersetuju wujudkan pejabat agama Islam daerah Rompin, pejabat agama Islam daerah Muazzam Shah. Maka inilah ruang dan peluang kepada masyarakat kita hampir kepada mereka untuk mendapatkan apa-apa juga
perkara yang mungkin boleh diselesaikan dalam kehidupan seharian dari sudut agama kita. Kalau ada aduan, hadirlah ke mana-mana pejabat agama kita, ataupun boleh sekarang ni Man, kadang-kadang di hujung jari saja maklumat. Sama juga kita dalam podcast ni pun boleh aduan tadi, boleh kita dapatkan, boleh bertanya terus secara langsung, dan apa juga maklumat tadi di hujung jari yang mungkin boleh penonton-penonton dapatkan info berkaitan dengan apakah yang telah kita sediakan kepada masyarakat Islam kita di negeri Pahang. Baik, maksudnya Datuk cerita tentang bahagian tu banyak lah Banyak. Sebab soalan kedua tu, bila sebut pejabat agama ataupun jabatan agama, orang kita ingat kahwin situlah. Kahwin, itu betul dah tu, kan? Kita sebut betul dah tu. Tapi dia tak fikir tempat lain. Maksudnya dia fikir kalau nak kahwin situ, nak cerai situ, nak rujuk situ. Tapi kalau benda-benda lain dia kata, orang pejabat agama ni memang kerja kahwin orang je ke? Dia tak ada kerja lain ke? Betul. Itu sedikit persepsi daripada masyarakat kita. Tapi hari ni alhamdulillah saya cukup yakin dengan generasi baru sekarang ni lebih terbuka dengan maklumat yang di hujung jari. Jadi seperti mana saya sebutkan tadi, kalaulah di Jabatan Agama kita ada 8 bahagian, kita ada satu masjid negeri, pastinya di daerah kita pun ada unit-unit yang ditubuhkan seperti mana di bahagian di Jabatan Agama Islam Pahang. So di Pejabat Agama Islam daerah tadi, kita bukan yang khusus kepada masalah perkahwinan, perceraian dan rujuk. Kalau cerai, pejabat agama tidak ada kuasa, melainkan kita hanya mendaftarkan perceraian setelah mendapat pengesahan cerai tadi daripada Mahkamah Syariah. Maksudnya kalau nak bercerai, dia tak perlu pergi pejabat agama? Ke Mahkamah Syariah? Ke mahkamah dulu. Tapi kalau sebelum bercerai, ada harapan untuk kita baiki semula kekeruhan dalam rumah tangga tersebut, sila hadir ke pejabat agama. Kita ada kaunselor-kaunselor, khidmat nasihat kita yang mungkin boleh membantu kepada pasangan yang bergolak rumah tangga tu, supaya dapat kita baiki, kita susun semula agar tidak jadi pergi ke mahkamah untuk berlakunya perceraian. Saya nak tanya step sikit lah kalau gitu. Maksudnya step kalau orang tu bergaduh, dia pergi pejabat agama, ambil kaunseling dulu. Ambil dulu. Sebab kadang-kadang hati tengah panas ni memanglah kalau boleh masa tu juga, tetapi ingat, cerai luar mahkamah boleh menjadi satu kesalahan, boleh didenda. Kena denda. Jadi kalaulah tengah panas, tak tahan sangat, datang ke pejabat agama, luahkan kepada kami, ke pegawai-pegawai kami, supaya kita boleh membaiki semula. Sampai tahap andai kata sudah tidak ada harapan, barulah pergi ke tempat perakhirannya di Mahkamah Syariah. Tapi selagi boleh kita baiki bersama-sama. Maksudnya laluan dia macam tu Betul. Sebab bukan sebahagian lah, saya rasa ramai tu yang orang tak berapa tahu. Kan dia asal kahwin, asal rujuk cerai, semua dia cari pejabat agama. Tapi benda lain dia tak cari pula pejabat agama. Saya nak cerita sikit lah berkaitan dengan Datuk sebut tadi, berkaitan dengan tentang puasa tadi kan. Kita ada penguatkuasa. Dulu tu ada van jenazah dulu. Masih ada ke sekarang? Masih ada. Masih ada. Masih digunakan. Maksudnya van jenazah untuk orang tak puasa tu? Tak. Kita sekarang tak ada dah. Itu zaman kita dulu agak masa tu memanglah kekurangan tenaga kita tak ramai. Jadi inzar ataupun peringatan bawa naik van jenazah ni sebenarnya menginsafkan kepada geng plastik hitam kita sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian sidang penonton. Jadi hari ini alhamdulillah dengan kekuatan ekonomi kita negeri Pahang, Kerajaan negeri telah memberikan kenderaan-kenderaan yang sesuai lah untuk kita beroperasi dengan alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Itu segmen yang pertama kita. Saya rasa menjawab lah tu InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab lah penonton kita. Maksudnya kita ni ada 8 bahagiannya yang nak kahwin je. Ya, betul. Kita ada bahagian masjid, kita ada bahagian pendidikan Bahagian pendidikan kita ada banyak sekolah-sekolah di bawah Jabatan Agama Islam Pahang. Kita ada juga bahagian dakwah yang menguruskan program-program besar. Satu lagi saya lupa tadi. Di bahagian pendidikan tu kita ada anak bongsu kita sekarang ni. Kita telah mewujudkan atas titah ke bawah diri tuanku, kita mewujudkan sekolah rendah agama Islam yang pertama di Pahang. Kita adakan di Cameron Highland. Jadi bermula pada Januari baru-baru ini kita telah mulakan satu kelas permulaan anak bongsu Jabatan Agama Sekolah Rendah Agama. Namanya Sekolah Rendah Agama Negeri Pahang. Negeri Pahang. Serain Pahang. Maksudnya sebelum ni sekolah menengah je kan? Kita buka sekolah menengah. Tapi kita memulakan tapak bila tuanku melihat suasana dan sebagainya, tuanku titah.
Jadi ini sesuatu yang feeder lah, sebagai sebelum masuk sekolah agama, sekolah menengah agama, dia masuk sekolah rendah agama Islam kita ni Pahang. Alhamdulillah. Yang pertama di Cameron. Pertama di Canberra. Kenapa pilih Cameron? Adakah sebab dia sejuk? Kemungkinan juga. Tetapi sebenarnya pemilihan Cameron itu bertepatan dengan suasana kita di Cameron Highland, menyantuni kadang-kadang kita ramai warga saudara baru kita di Cameron Highland. Mudah-mudahan ada sedikit ruang untuk perkembangan dakwah kita di Cameron Highland. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tak ramai sahabat-sahabat kita nak pergi Cameron Highland ni. Ya. Nak cari guru kafar pun sukar, cari gitu. imam kita, bila kita. Jadi kita jadikan orang sana tu. Ya, betul. Itulah, kalau hantar saya pun saya tak nak pergi. Baik, terima kasih kepada Datuk Timbalan kita atas penerangan. Tuan-tuan, saya rasa clear lah. Bermaksud peranan JAI ini sangat besar. Bukan sekadar nikah kahwinnya. Banyak peranan yang dimainkan oleh Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi untuk segmen kenal tak, saya sekenal dah tu sikit-sikit tu. Kalau bukan 100% pun dapat kot 70%, 60%, insyaAllah kita kenal apa itu Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi saya berhenti dulu untuk segmen yang pertama. Kita pergi ke segmen yang kedua sebentar lagi. Jangan keliru. Jadi jangan ke mana-mana. Saksikan selepas ini podcast Jaib On Air. Terus setia dengan podcast Jaib On Air dan kita sampai kepada segmen yang kedua, segmen jangan keliru. Jangan keliru sangat. Buat biasa je, jangan keliru sangat. Kadang-kadang kita ni fikir ini macam ni, ini macam mana Jaib ni macam ni. Jadi kita nak rungkaikan kekeliruan tu. Jadi segmen yang kedua ni kita nak tanya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang mungkin penonton keliru. Baik. Sebab itulah kita buka ruangan komen di bawah. Jadi tuan-tuan boleh komen sikit lah. Komen yang murni-murni. Yang tak murni pun kita terima juga kan. Cadangan nak buat macam ni ke cadangan. Yang baik kita ambil insyaAllah. Dan kalau ada soalan tulis di ruangan komen. Dan kalau kena dengan panel akan datang, panel akan datang akan jawab soalan-soalan yang tuan-tuan komen di ruangan komen. Sekali lagi, tolong subscribe, tekan sikit, tekan like sikit dan juga bolehlah komen di ruangan komen. Baik, saya nak masuk kepada segmen jangan keliru. Baik Tok bersedia dengan segmen ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nampak Tok macam keliru. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak tak keliru lah, tak okay. keliru. Sebab nanti Tok tanya saya nak pandang kamera ke pandang saya? Kita keliru tu. Itu keliru. Tapi bila dah kamera dah jelas menghadapkan kita dah tak keliru tidak keliru. Hak masing-masing sudah ada terjadi. Baik. Okey, Tok, untuk segmen yang kedua ni, saya ni mewakili orang luar lah. Nak tanya soalan pada Datuk Timbalan kita berkaitan dengan yang pertama, soalan pertama. Sekolah agama ni kalau cerita di Pahang ni banyak. Jabatan Agama Islam Pahang, di mana sekolah yang di bawah seliaan dan di mana yang mana bukan. Bermaksud yelah bila orang nak interview anak-anak kan, ada orang cari ke Jaib, ada orang tak tahu ke mana, dia nak tanya mana, dia nak tahu kat mana. Sila. Okey, terima kasih Pak Deman ya, untuk jangan keliru ya. Jangan Betul. keliru. Kita ni biasa keliru ni di penghujung sesi persekolahan. Bila dah ada keluar tawaran daripada sekolah agama, ada daripada sekolah swasta, daripada MRSN dan pelbagai lagi. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni dia nak anak dia hantar di sekolah agama, tetapi keliru bagaimana prosesnya dan sebagainya. Jadi untuk makluman kepada sidang penonton yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada pelbagai pendidikan. Pertama sekali, arus perdana kita ada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Ini bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian kita ada Sekolah Menengah Agama Negeri. Jadi kita ada 18 buah ya, yang saya sebut pada awal tadi. Kita ada 18 buah Sekolah Menengah Agama Negeri. Dipanggil ringkasnya SMAN. Nama saya tu Man lah nama saya. Man ya, Man. Man siapa? Okay. Kemudian kita ada sekolah Semum. Tadi Seman, ini Semum. Sekolah Menengah Agama Majlis Agama. Majlis Agama Islam Daerah Asam Pahang, dia pun ada sekolah dia. Semum ya? Semum. Saya pun pertama kali juga tahu ni. Kita ada juga namanya SAR. Sekolah Agama Rakyat. Bukan kafah? Bukan kafah. Dia sekolah agama rakyat. Maknanya orang kampung buat sekolah, wujudkan sekolah.
Sekolah Agama Rakyat. Mana dia cari dana sendiri. Kalau kementerian tadi, tajaan bawah kementerian. Baik. Kalau negeri, bawah peruntukan kerajaan negeri. Kalau semum tadi, bawah tajaan ataupun kelolaan Majlis Agama. Baik. Tapi kalau SAR, itu ya ada SAR Kafah, baru masuk Kafah. Tadi ada sekolah rendah. Sekolah Agama Rakyat ni tadi, kadang-kadang yang termasuk ke dalam pondok madrasah, ini dikategorikan sekolah rendah yang di bawah kelolaan lembaga sekolah berkenaan. Oh, banyak Banyak. Saya pula makin keliru. Jangan keliru, jangan keliru. Dia dah terang ni, mudah-mudahan jangan keliru. Oh, mudah-mudahan. Kita ada sekolah swasta. Sekolah swasta ni lah yang kadang-kadang dia private, persendirian. Baik. Hak milik. Dia tidak ada lembaga pengarah. Aku yang punya. Baik. Tapi macam sekolah Agama Rakyat tadi, dia mesti ada lembaga pengelola sekolah berkenaan. So ini antara sekolah-sekolah yang ada di negeri Pahang. Baik. Jadi saya rasa pada para penonton tu agak okey lah. Maksudnya tak keliru dah. Jangan keliru. Jangan keliru. Cuma Kalau saya tak apa ingat satu tadi. Saya tak ingat. Yang pentingnya ikuti laman web Jabatan Agama, website kita ada Facebook Jabatan Agama, kita ada TikTok Jabatan Agama, kita ada podcast YouTube Jabatan Agama. So ini saluran-saluran yang kita ada. InsyaAllah bagi ibu bapa yang berminat ataupun anak-anak yang di tahun 6 yang berminat nak masuk sekolah menengah agama negeri, ikuti, follow kita punya laman sosial kita tadi. InsyaAllah akan dipaparkan bila anda buka Facebook, buka YouTube, akan hadir elan-elan kemasukan kepada sekolah agama. Kita tak nak seringkali setiap tahun bila dah tamat dah, tutup dah, tarikh tutup temuruga, barulah tanya saya tertinggal, saya lupa dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Maksudnya kalau dia buka TikTok tu, dia kena follow lah kita. Kena follow lah. Kalau tidak, kita akan tertinggal daripada apakah berita-berita daripada Jabatan Agama. Sidang penonton sekalian, sebenarnya program kita ni untuk manfaat masyarakat, bukan untuk kita ni yang bekerja di Jabatan Agama, tak. Apa yang kita berkhidmat ni untuk masyarakat negeri Pahang. Baik. Jadi ikutilah. Tidak rugi. Betul. Kadang-kadang kita ada menyiarkan hadis pilihan kita. Kita ada rancangan tazkirah kita, siaran khutbah. Ini manfaat untuk rakyat negeri Pahang. Ya, kalau kita tengok di Facebook Jaid tu setiap hari update baru. Setiap hari. Saya tengok program letih orang Jaid ni. Betul. Jadi baik, itu soalan pertama untuk Sema jangan keliru ni. Yang kedua, saya nak tanya berkaitan dengan, saya rasa orang dulu-dulu kot dia sebut benda tu sampai sekarang orang ingat benda tu. Soalannya adalah bila tukang akad nikah ni orang sebut dia sebagai Tok Kadi. Dan sampai sekarang pun bila saya pergi ada wedding kan, ada akad nikah tu dia kata mana Tok Kadi tak sampai ni. Kita fikir adakah dia Tuan Kadi? Sebab Tuan Kadi adalah maksud lain, betul tak? Ya, betul. Dan akad nikah tu kita nak pencerahan sikit tu. Okey, itu inilah peredaran zaman. Dulu Tok Kadi itu, itulah tugas dia, menikahkan orang. Tapi hari ini sudah berbeza. Kita bila tahun 1996, pemisahan antara pejabat agama dengan mahkamah syariah. Dulu dialah qadi, dialah hakim. Oh gitu Malam tu dia tangkap orang khalwat. Pagi esok tu berjumpa dengan dia dengan pakaian hakim untuk memutuskan jatuh hukum. Orang yang sama. Orang yang sama. Sebab dengan keadaan kewangan dan sebagainya. Masa dan juga kaki tangan kita. Alhamdulillah hari ini sudah pengasingan. Kita ada mahkamah Jabatan Kehakiman Syariah. Dah 4 peringkat 4 peringkat mahkamah kita. Standing dah dengan mahkamah apa maksud 4 peringkat? 4 peringkat ni kita ada mahkamah rendah, kita ada mahkamah tinggi, kita ada mahkamah rayuan kan. Jadi sama juga macam mahkamah sivil yang lain. Jadi qadi ni dulu itu tugas dia. Tapi bila buat pemisahan, kita asingkan pengasingan kehakiman untuk bicara, memutuskan hukum yang mana pejabat agama tak boleh nak buat keputusan. Orang datang berbalah dan sebagainya ni, kita tak tahu dia kata dah cerai ni tak cerai, bukan qadi ni tadi memutuskan ni jatuh cerai, tak. Pergi ke mahkamah. Hakim akan memutuskan dan bicara dengan tu. Jadi bila sebut pejabat agama ni tak ada kerja lain. Kadang-kadang saya ingat masa saya bertugas dulu
suami bila dekat dengan kita ni, isteri duk rasa bimbang. Oh, sebab takut nak kahwin? Takut nak kahwin. Oh, gitu Kerja Tuan Kadi ni bukan menikahkan orang saja, Man. Itu mungkin sebahagian antara tugas qadi. Yeah. Dan qadi ni sebenarnya dia adalah mentadbir. Dia sebagai pentadbir agama di daerah. Maksudnya Tuan Qadi sekarang adalah dia ketua agama di daerah. Ketua agama di daerah. Bukan dia akad nikah. Bukan nikah. Itu mungkin orang kata sebahagian kecil je tugas dia. Tapi tugas dia lebih besar sebenarnya. Menjaga agama. Macam tadilah. Bila kita di Jabatan Agama, kita ada pengarah yang menjaga ada 8 bahagian tadi, termasuk masjid negeri. Di daerah, qadi tadi akan membantu pengarah tadi untuk menguruskan. Dia ada unit, 8 unit. Bahagian dia ada 8, di daerah ada 8 unit juga. Yang sama. Di Jaib tu? Di Jaib ada 8, di daerah ada 8 juga. Oh, okay. Tapi dia bukan panggil bahagian lah. Dia ada unit-unit. Okay. Unit penguatkuasa, unit dakwah dan sebagainya. Jadi, dia ada juga masjid daerah. Kalau pengarah tadi ada masjid negeri, di daerah, qadi juga berperanan untuk ada masjid daerah dia. Dia juga mentadbir masjid daerah? Masjid daerah. Okey. Maksud peranan Tuan Qadi ni besar lah. Besar, terlalu besar. Jadi itulah kekeliruan, bukan keliru tu sebab orang dulu dia kata mana Tok Qadi ni? Betul. Nak akad nikah ni. Betul. Jadi menyebabkan sampai sekarang orang ingat kalau Tok Qadi je akad nikah. Dia satu lagi, satu dia panggil Tok Qadi, dia panggil Tok Naik. Okey. Tok Naik pun dulu ini orang tua kita dululah. Panggil Tok Naik untuk menikahkan orang. Habis istilah yang sekarang sebenarnya apa yang akad nikah tu? Yang betulnya, yang betul. Okey, sekarang kita panggil penolong pendaftar. Okey. Kita ada dipanggil juru nikah. Dia ada beza sikit, Man. Kita ada panggil wali hakim. Okey, saya tengah keliru tu. Okey. Kalau kita sebutkan juru nikah, dia adalah satu tauliah yang membenarkan dia ni menikahkan saja. Juru nikah je, dapat kebenaran dia menikahkan. Okey, faham. Menikahkan. Itu juru nikah. Itu juru nikah. Baik. Kalau wali hakim, dia ada kuasa yang ditolak oleh tuanku, boleh menikahkan bila ada satu perintah mahkamah untuk berwalikan wali hakim. Dia panggil wali hakim. Baik. Contohlah, tak ada dah waris lelakinya ataupun saudara baru yang masuk Islam, dia tak ada wali. Maka wali hakim lah. Tapi dia tak boleh menikah lagi selain mendapatkan satu perintah pada mahkamah. Baik. Berwalikan wali hakim. Maksudnya faham. Maksud juru nikah ni dia boleh nikahkan bila cukup syarat dia nikahkan lah. Tapi wali hakim ni bila dapat perintah mahkamah sahaja. Dia boleh menikahkan mana tadi, tapi dia ada keistimewaan. Okey. Bila ada perintah mahkamah, juru nikah ni tak boleh. Wali hakim yang boleh. Wali hakim. Sebab faham. wali hakim ini adalah tauliah yang mana kebahagiaan tuanku kita, kuasa wali hakim yang paling tinggi adalah tuanku, kuasa agama. Baik. Jadi tuanku ni menurunkan kuasa dia melantik wali hakim bagi pihak tuanku untuk menikahkan mana-mana perempuan yang tak ada wali. Baik. Saya baru tahu. Itu sebabnya kadang-kadang wali adha, wali enggan, nak nikah ayah tak nak jadi wali. Naik mahkamah. Jadi bila sampai mahkamah, wali enggan juga. Jadi hakim boleh ambil kuasa wali tadi, anak tadi dinikahkan oleh wali hakim. So juru nikah tak boleh. Kalau dia dapat penata tak boleh. Dia tak ada taulah itu. Dia mesti dah wali hakim. Baik. Tapi qadi kita, dia dapat keseluruhan tadi. Okey. Dia bukan hanya menikahkannya, tak. Dia boleh. Sebab dia kuasa sebagai pendaftar kanan. Kita ada qadi besar. Kita ada pendaftar, ketua pendaftar. Ketua pendaftar. Bawahnya ada pendaftar kanan. Okey. Apa pula peranan ni? Okey. Kalau di ibu pejabat kita sebagai ketua pendaftar, macam kita lah, kelahiran, pendaftar besar kelahiran, kan? Lepas tu di daerah adalah dia punya JPN kecil-kecil. Okey, baik. Okey, kalau di daerah pula kita ada pendaftar kanan. Maknanya orang kanan kepada qadi besar kita ni tadi di ibu pejabat kita. Ketua pendaftar tadi, dia pendaftar kanan. Dia akan sebagai ketua untuk urusan nikah kahwin cerai di daerah tu. Maknanya wali hakim kita, juru nikah kita akan merujuk kepada qadi. Tak perlu pergi ke ketua pendaftar di ibu pejabat. Okey, baik. Selesai dulu di daerah. Faham. Itu peranan antara salah satu qadi tadi untuk nikah kahwin, dia sebagai ketuanya. Baik. Maksudnya kalau orang sekarang nak sebut Tok Qadi tu disebut juru nikah Juru nikah. Juru nikah tu baru tepat Lebih tepat. Tapi tak ada masalah kalau kita nak sebut panggil Tok Qadi pun tak apa. Masalah. Baik. Okey. Baik Tok, saya nak tambah soalan boleh ke? Ya, boleh. Masjid pula. Saya masuk masjid boleh? Boleh. Okey, masuk masjid. Masjid ni sebenarnya saya mewakili orang luar Kalau saya tak kerja jahit, saya pun mungkin tak tahu jugalah. Masjid ni rupanya ada yang
di tadbir, bukan sebut di tadbir, ada yang pegawainya kaki tangan kerajaan. Ya, betul. Ada yang sebahagian masjid kaki tangan dia bukan kaki tangan kerajaan. Macam mana pula tu pembahagian masjid-masjid tu? Okey, kita ada beberapa kategori, Man. Kita ada masjid negeri. Baik. Masjid negeri ni diketuai oleh imam besar masjid negeri. Imamul Akbar dia ada masjid negeri ni. Kita sekarang ni Sultan Haji Ahmad I tu adalah masjid negeri kita. Kemudian kita ada masjid daerah. Baik. Mana setiap daerah kita, kalau di Kuantan kita ada 3 buah masjid daerah kita. Oh, di daerah tapi ada 3. Ada 3. Okey. Cuma sekarang ni dah dipisahkan lah bila kita dah pecahkan Kuantan Barat, Kuantan Bandaraya. So Kuantan Bandaraya dia ada 1 masjid daerah, Masjid Tengku Ampat Afzan. Okey, baik. Kalau Kuantan Barat dia ada Masjid Al-Makmur, Batu 10, Kem Batu 10, Masjid Al-Hidayah, Pematang Badak. So dia ada kategori masjid negeri yang ditadbir oleh imam besar sendiri. Baik. Tapi imam besar ni bukan hanya jaga pagar masjid negeri saja, tapi dia menaungi juga kepada masjid daerah tadi. Masjid daerah kita pula diuruskan oleh imam satu di daerah mana? Masjid daerah Okey. tadi. Masjid negeri tadi semuanya kaki tangan dilantik oleh kerajaan negeri, dibayar oleh negeri, diuruskan oleh peruntukan negeri. Masjid daerah pun sama, dilantik oleh negeri, tetapi dia duduk di bawah pentadbiran daerah. Okey, faham. Di bawah daerah. Ini di bawah daerah nanti semua sama masjid negeri, dia dibayar gaji dan sebagainya. Kita ada juga dipanggil masjid warisan. Masjid warisan. Saya pun pertama kali dengar ni. Ini mungkin penonton pendengar kita ni mungkin kali pertama dengar. Mai pun kali pertama dengar. Kali pertama. Kita ada negeri melihat ada masjid-masjid lama kita. Contoh, masjid sebelum Masjid Sultan Ahmad I Kuantan, kita ada masjid negeri kita di Lipis. Ya, Datuk bukan orang Lipis ke? Dah, kita kan sama. Rauk. Tapi saya pun nak tanya Tok dia. Tok cakap tak bunyi rauk pun, Datuk pun sama tak bunyi rauk. Sebab main tak mula. Oh gitu. Tapi saya takut pula penonton kita tak faham apa yang kita bicara kan. Mana tak payahlah. Tak payahlah. Cakap gini. Kita cakap ginilah. Baik. Okey. Kita ada masjid warisan. Apa maksud masjid warisan ni? Masjid yang ada sejarah. Ada nilai. Jadi kalau saya ingat abang-abang kita dahulu cerita, masa banjir tahun 71, banjir besar, masjid negeri kita di Lipis ini, masjid warisan ini, walaupun bandar Lipis tu ditenggelami air, tetapi air tidak memasuki pun kawasan masjid negeri itu. Maknanya ada special istimewaan masjid negeri itu. So bila negeri ambil alih masjid ni, so kita klasifikasikan sebagai masjid warisan dan kita hantar pegawai kita yang dilantik, yang dibayar oleh kerajaan untuk jaga masjid ni. Faham. Namanya masjid warisan. Masjid warisan. Maksudnya kalau di Pahang ni ada berapa masjid warisan? Kita satu tu je? Ada 2. Satu lagi di Masjid Temeloh, Masjid Abu Bakar Temeloh. Masjid Abu Bakar. Ya, betul kan? Itu masjid warisan. Itu masjid warisan. Maksudnya dia bukan jadi masjid daerah lah, bukan? Bukan. Sebab kita dah pindah ke Masjid Sultan Haji Ahmad Shah di Bukit Angin tu. So kita letakkan dia sebagai masjid warisan. Kita jaga lagi. Kita letak pegawai kita dan sebagainya. Okey, selain daripada masjid negeri, masjid daerah dan masjid warisan, selain daripada tu kita ada masjid qaryah. Masjid kampung lah. Masjid kampung. Pegawai dia? Okey, masjid kampung ni pegawainya adalah dilantik oleh majlis agama melalui pejabat agama kita. So mana-mana kampung kita kalau ada tak cukup imam, kita ada imam, 2 bilai 2 siap, anda kata ada penambahan imam dan sebagainya, kekurangan imam, maka qaryah boleh menghantar calon nama ke pejabat agama. Mereka akan buat temuruga. Lulus, dia akan hantar ke ibu pejabat kita, jabatan agama, kita angkat ke majlis agama untuk mendapatkan suatu tauliah pelantikan sebagai pegawai masjid. Mereka inilah yang tadi kategori warisan daerah dan negeri dibayar oleh kerajaan negeri. Tapi masjid qaryah ini dia special sikit, imamnya dibayar oleh federal, kerajaan persekutuan. Oh, macam tu Ya. Okey. 2 Tapi imam. dia berbentuk allowance. Dia bentuk allowance. Okey. Bilal dan siaknya berkongsi. Negeri bayar separuh, majlis agama bayar separuh untuk Bilal dan siak. Bilal dengan siak? Bilal dan siak. Itu pun saya baru tahu tu. Maksudnya dapat 2 gaji tak, dia separuh-separuh. Gaji yang sama tapi bayar je asing. Bukan bayar asing, disatukan. Oh, macam tu. Jadi masjid qaryah kita ni dia dilantik oleh majlis, tapi dia tidak dibayar secara macam gaji pegawai penyiap awam lah. Dia sebagai sukarela, penghemat sukarela.
Baik. Terima kasih Tok. Dan dia tidak ada Ha. hak umur. Ada yang Tak ada umur hak dah umur. tak ada. Memanglah dalam andaman kita sampai 65. Okey. Tapi kalau di kampung tu, kalau kita katakan mesti 65 berhenti, ada setengah masjid kita tak ada imam. So macam tu, kalau lah contohnya umur dah 70 tapi Okey. masih sihat, Jalan je. pagar masih lagi Kuat. teguh. Kira jalan je lah. Jadi majlis Oh. alhamdulillah. Sebab mungkin kampung ni dia kekurangan orang muda Kekurangan tak? je. Orang muda nak pergi Kampung-kampung bandar. tradisional. Tadilah orang Raut nak bagi Kuantan. Ya. Jadi kekurangan tu maksudnya bolehlah ada Boleh. 65 ke atas Boleh. sikit tu boleh lah. Ada 65, ada 70, ada yang 80. Oh, masih ada? 80 Di ada? kampung-kampung tradisional ni, dia tak macam kita. Kita ni macam ayam daging, duduk dalam aircon sejuk. Tapi Okey. orang kampung kita ni umur 80, masih Sihat, tegak lagi, sihat lagi. Sihat. Oh. Jadi dia boleh terus bertugas, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Tok. Saya rasa saya yang dapat banyak ilmu ni. InsyaAllah berkongsi. InsyaAllah orang luar pun dapat banyak ilmu. InsyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan tak keliru lah dalam segmen Jangan Keliru ni. Ya. Jadi kita fahamlah banyak benda yang disebut oleh Datuk Timbalan tadi. Jadi kita akan bersambung di segmen yang ketiga iaitu nak khabar sikit. Itu segmen yang ketiga. Jadi jangan ke mana-mana. Podcast Jaib on Air. Pada segmen yang ketiga, alhamdulillah, kepada semua yang masih menonton podcast Jaib on Air, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, tekanlah sikit subscribe dan tekan loceng tu. InsyaAllah kita akan bersiaran pada setiap hari Khamis di YouTube Jabatan Agama Islam Pahang. Dan podcast Jaib ni kita nak bawa info-info berkaitan dengan Jabatan Agama Islam Pahang. Dan kita bawa tetamu-tetamu yang sangat hebat. Jadi kepada semua, teruskan menonton, teruskan subscribe, komen di ruangan komen, like, mudah-mudahan naik dan bagi tahu kawan-kawan lah. Kalau nak tahu info Jaib, mehlah kita tengok hari Khamis jam 9 malam di YouTube Jabatan Agama Islam Pahang. Baik, kita dah sampai ke segmen yang ketiga. Kira segmen yang last tu segmen last nak balik dah tu. Tak nak balik apa ni? Saya balik ni, dah pukul apa dah ni kita ni? Nak balik dah Baik, kita ni siaran malam ni tu. Ya. Jadi tengah malam ni, saya pun nak balik ni. Betul. Baik, segmen yang ketiga ni segmen nak khabar sikit. Jadi Nak benda man. nak khabar benda kalau timbalan Jaib ni mestilah info banyak dia nak bagi ni. Jadi saya nak buka ruang kepada Datuk Timbalan untuk bagilah sama ada nak bagi tahu pasal kita sedang buat program apa ke ataupun kita ada apa-apa info yang nak sampaikan kepada orang luar sana. Sila. Okey, terima kasih Man. Saya ini segmen terakhir ni Tak kira dah. Kita dah malam dah ni. Dah malam. Nak balik dah. Kau pukul 12. Ya, betul. Kesian kepada Ustaz Khairul kita, Ustaz Syirmi, Zikri. Ya, belakang tabir. Belakang tabir kita ni. Ada yang sampai dah mengantuk dah. Ya, tapi dia boleh makan, kita tak boleh. Betul. Minum Tok. Minum. Ya. Okey, Aman. Untuk kepada penonton sekalian, seperti mana saya sebut pada segmen yang pertama tadi, Jabatan Agama ni dia sebagai operasi. So pastinya kita ni tenaga kita ramai. Kita ada dalam 1,000 lebih itu yang perjawatan tetap. Tetapi di luar sana sebenarnya kita ada kaki tangan kita yang dipanggil apa ya Man? Unsung hero. Dia panggil apa? Yang orang kata hero belakang tabir. Oh, dia hero lah yang tidak belakang tabir didendangkan. Ya. Selain daripada rakan-rakan kita ni kan. Tapi sebenarnya kita ramai di luar sana. Guru takmir kita kan. Kita ada guru kafar kita. Guru kafar saja ada dalam 2,600 lebih. Di Pahang ni? Di Pahang. Ramai. Kita ada guru akan sama, kita ada imam kita, bilal kita, siak kita, wali hakim kita, pengurusan jenazah kita. Ini semua tenaga-tenaga sukarelawan yang membantu sebenarnya agensi agama kita di negeri Pahang ni. Baik. Jadi bila kita cinta agama kita ni, kita tak lari dari sudut apakah program-program yang kita bawakan kepada masyarakat. Itu sebabnya pada segmen kedua tadi, jangan lupa maklumat-maklumat tu kita boleh dapati daripada Facebook kita, YouTube kita, Instagram kita dan apa jugalah channel yang telah diwujudkan oleh Jabatan Agama ni untuk bagi informasi kepada masyarakat. Kita ada juga sambutan Ma'al Hijrah. Ini hari-hari kebesaran Islam. Anjuran kita. Bila Ma'al Hijrah, automatik lah kita akan bersama-sama berarak. Kan, menunjukkan kita bersama-sama. Kita ada Maulid Rasul, kita juga berarak bersama-sama bersalawat kepada Nabi. Kita ada sambutan Aidul Fitri, kita ada Isra' Mi'raj. Kita ada bulan puasa baru-baru ni, kita ada perasmian masjid, kita ada sambutan nuzul Quran.
So ini program yang sebenarnya untuk mendekatkan penonton ataupun mendekatkan rakyat kita untuk sama-sama kita hidup beragama. Dia bukan cerita peringkat negeri je kan? Bukan. Peringkat daerah, peringkat kampung betul. pun. Ya, setiap masjid kita masuk je bulan Rejab, cerita tentang Isra Mi'raj. Alhamdulillah, suburnya masjid kita, surau kita, dan agensi kajian pun sekarang ni alhamdulillah. Saya seronok tengok dengan ketua jabatan kita prihatin bila adanya sambutan hijrah, kadang-kadang pejabat-pejabat kecil ni pun kumpulkan. Buat pejabat. Jadikan satu hari yang dapat khusus. Kan jadikan satu program tadi hingga satu hari untuk khusus kepada pejabat awam kita. Dan kita ada juga kesedaran halal kita. Alhamdulillah, semangat daripada masyarakat menyebabkan rakan-rakan saya ni, bagian halal ni saya tengok, kereta yang disumbangkan oleh majlis tadi dan kerajaan negeri beri pada Jabatan Agama tadi, tayarnya tak sempat nak sejuk. Sebab apa? Kita ada, kalau di bahagian halal tu kita ada audit. Betul. Bila mohon halal clear, kita pergi audit. Kemudian kita ada pemantauan. Betul. Kita ada penguasaan pula. Pastikan pemilik CJ halal tadi dia betul-betul ikut SOP yang telah dia nyatakan bersetuju untuk memberikan makanan atau bahan godaan yang halal kepada masyarakat kita. Mana? Salah seorang. Ini salah seorangnya daripada duta yang kita lantik untuk halal kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kepada sidang penonton sekalian, selain itu juga saya nak memberitahu kepada masyarakat kita khususnya bagaimana program Jain ini boleh terlaksana. Kita ada contohnya program Usrati. Okey. Usrati ni antara perkara yang penting sebab apa? Bermulanya kerajaan kecil adalah kerajaan yang kita bentuk dalam keluarga. Okey, faham. Adanya Perdana Menterinya, ada Menteri Kewangannya, ada anak-anak tadi. Semuanya ni, keluarga kecil kita, Usrati tadi adalah suatu perkara yang amat penting kepada membina, ukuhkan institusi keluarga. Kukuh keluarga kita, insya-Allah negeri kita akan menjadi keluarga yang sejahtera, makmur dan negeri yang Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi terbentuk daripada masyarakat yang kecil daripada keluarga. Baik, Tok, saya nak tanya sikit. Datuk sebut tentang keluarga. Tentang kursus kahwin, tanya sikit boleh? Macam meminat lagi. Jangan, Tok. Umur saya tengok tu. Tak apa, kursus salah, tak masalah kursus. Kursus saja kan, kursus saja. Kursus je tak apa. Kursus je. Cari ilmu, tak apa ilmu. Dulu masa kursus dulu hanya nak dapat CJ kan. Macam berminat je datang. Baik, Tok. Biar saya tanya, Tok, tentang kursus kahwin ni, betul ke dah naik harga yang pertama saya nak tahu tentang kenaikan harga, betul atau tidak. Yang kedua, hari tu ada orang-orang kata CJ kursus kahwin ni dia limit. Ada limit. Dah terlaksana ke belum? Alhamdulillah. Okey. Pertama sekali cuba kita renungkan nak mohon lesen motor kereta. Baik. Kalau kereta dalam 1,500, 1,600, 1,700. Ya, itu baru lesen kereta. Itu baru lesen kereta. Kita dapat sekali habis. Ya. Kan? Okey. Bayarannya 1,000 lebih. Kita kursus kahwin RM80 untuk 2 hari. Habis kat makan je. Habis makan je. So bila keadaan ekonomi kita barang naik, nak tak nak kita terpaksa menaikkan. Sekarang 120. Sekarang dia naik 120. 120 untuk 2 hari, RM60 sehari. Minum pagi, makan tengah hari, minum petang. Di situlah bayar besar mahal lagi. Tempat lagi. Ya. Kita tak buat untung pun, tak ada duit pun lebih. Kita hanya sekadar untuk memberikan ilmu sebenarnya kepada anak muda kita sebelum meningkat ikatan tali perkahwinan. Yang limit tadi? Ada masa? Ada kita melihat dulu kita beri pengecualian kepada usia 40 tahun, takkan kahwin lagi, tak perlu kursus kahwin. Tetapi saya sebutkan tadi, bila terbentuknya program Usrati ini, bila kita lihat kebelakangan ini, kadar perceraian kita makin tinggi. Makin tinggi. Dan ada setengahnya kursus kahwin berapa umur? Baru 16 tahun, 17 tahun. Tapi nak kahwin tu mungkin 10 tahun akan datang. Ini tengah belajar dah ambil kerja kursus kahwin. Faham. Satu segi baguslah dia dapatkan ilmu, tetapi sebenarnya manfaatnya bila dia kahwin nanti ilmu dah lupa dah. Dah lama sangat. Kita ni pun cerita hak tadi kan. Ni dah lupa dah. Lupa dah. Yang keliru tadi makin keliru. Jadi kita had masa kan. Mana segi kursus kahwin kita ni hadkan sehingga 10 tahun. 10 tahun. Dan benda ni dah dilaksana belum? Dah laksana. Oh, dah laksana. Habis saya kursus tak ada yang lepas. Tak apa Man. Tak apa. Kita cerita belakang lah.
Kalau dapat rumah kata lampu hijau, Oh, kita jangan. cerita belakang. Saya nak balik tu. Tak boleh. Takut tak buka pintu Takut. Ini dah pukul 10, 11 dah. Baik, faham tu. Okey. Okey. Bermaksud sekarang ni memang dia berlimit Kita 10 berlimit. tahun dan kenaikan bayaran 120. 120. Saya rasa 80 tu dah lama sangat tu Lama-lama sangat. Dah lama sangat dah. Bermula saya ingat tahun 95 ke 96. Harga tu. RM80 tu, ya. Oh, tapi Tok kahwin dah rasanya masa tu. Baru-baru mula-mula bunga-bunga. Bercinta. Bunga-bunga. Okey. Okey, baik tu. Itu antara Saya tengah info. belajar tu Mas. Macam 95 96 tu tengah belajar lagi. Tengah belajar? Tengah belajar Oh, masih lagi. muda masa tu Oh, masa muda gitu. Masih muda. Galak-galak sikit lah masa tu. Tak apa nak galak Dah je. juga. Baik tu, itu antara info yang Datuk sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan kepada semua yang mendengar podcast YouTube On Air Jaib ini, mudah-mudahan insyaAllah panjang-panjangkan usaha murni ini, mudah-mudahan ada sedikit ganjaran pahala yang kita dapat dengan kita memanjangkan perkara yang baik insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Saya memang dah bekerja di Jaib, tapi saya sendiri banyak benda yang tak tahu. Dan hari ni bagi saya banyaklah info-info yang Datuk Timbalan kita bagi, alhamdulillah, dan pencerahan itu untuk saya juga dan kepada untuk tuan-tuan yang berada di luar sana. Jadi war-warkan kepada kawan-kawan, Jaib dah ada podcast lah, kan. Sekarang kan trend orang tengok podcast. Jadi Jaib juga ada podcast. Bagi tahu kawan-kawan, mudah-mudahan info apa yang nak disampaikan daripada Jabatan Agama Islam Pahang sampai kepada tuan-tuan yang menyaksikan di luar sana. Baik, terima kasih kepada tetamu kita yang hormat Datuk Haji Abdul Zaki bin Mak Zain, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang, kerana sudi bersama dengan kita. Minta maaf tu saya gua-gua aja tadi. Sama-sama. Jangan Saya pun berhati. sama, betul. Sama. Ya. Kita jumpa di Rawak tu. Ya, kita mengharap kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.